some. Duduk lepak sembang lek-lek kena timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya walik papa-papa, tak ada masa for a style. Bukan meja cerita, bukan sekarang kosong. Kawan dua dekat jalan cerita, tak ada bohong. Way past zaman dulu lepak bawa kolong. Sekarang memo dalam, gotta pick up the phone. Way 6 dudes, bukan 5 guys, and it's that time. Had to tell us sorry babe, but be right back. Get 6 dash, put them around 6 mics. Sambil lepak like, what do you call that? Duduk lepak sembang lek-lek kena timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya walik papa-papa, tak ada masa for a stylist. Okay guys, tamu kita pada hari ni, aku sebenarnya excited gila lah. Pasal bila kita bermula Lipat Bapak ni kan, kita punya karakter, kita punya komedi, kita punya apa yang kita buat semua ni, kira kita modelkan kepada kumpulan ni lah. Okay, inspired kumpulan ni lah. Saujana? Saujana tu apa? Itu kumpulan nasyid. Okay, sorry. Jangan. Sorry. So kita ada bersama kita seseorang, beliau dah pernah involved in 36 movie. Oi, 36 Feroz. 14 drama. 14 drama. 7 telefilm. Pernah dicalonkan di ABPBH Artis Komedi Paling Popular harian pada tahun 97-98, 2003, 2004 and 2005. Okay. Dan baru-baru ni juga menang artis komedi popular bersama kumpulan senario pada tahun 2024. Hebat. Tahun lepas. Juga dikenali kalau ikut Wikipedia, nama beliau adalah Muhammad Azli Jaafar, atau lebih dikenali sebagai baru tahu lah sebenarnya ni, John Lee. John Lee. Tu latest update. Latest update betul. Baru 5 minit yang lalu kita baru tahu. Kita menjemput, terima kasih kerana menerima jemputan kami ke studio Lepak Bapak. So we have Abang Azli in the house. Terima kasih kepada Lepak Bapak yang sudi mengundang saya. Artis Nario. Okey, terima kasih. Dah habis Jangan bang, sabar bang. Jangan gitu. Perjalanan lagi lama bang. Okay, sebelum kita start, aku actually excited nak tanya satu soalan. Saya nak tanya satu soalan dengan abang. Okay. Kira dalam banyak-banyak movie, telefilm dengan sketsa-sketsa yang abang buat kan, ada tak satu abang punya punchline dalam senario ni yang sampai sekarang abang favourite yang tak boleh lupa? Saya dah macam kepilik saya. Itu memang menjadi satu orang tak boleh lupakan dengan ayat-ayat tu. Lagi satu, saya punya ayat dia, aku jaga engkau, dah apa aku jaga engkau daripada kecil sampai besar, dah besar kau prek aku. Memang ayat-ayat macam itu sebenarnya spontan saja. Dan masa tu director cakap, kau buatlah apa yang kau nak buat, asalkan jangan kau lagi daripada landasan cerita. Maka daripada mulut ni terkeluar ayat tu. So sampai sekarang saya pergi-pergi mana, Azli satu bilik saja. Itulah trademark yang paling sampai sekarang lah. Tapi yang bilik tu kira senario lagi kan? Yang lagi satu tu dari... Betul. Yang itu cerita Roti Canai. Yang prek tu, di mana Saiful dengan Yasin kejap dia lagi scenario. Betul. Okey bang, kita terus masuk ke soalan pertama lah. Kita nak tahulah. Janganlah yang pertama, kali boleh banyak lah. Dia ada banyak. Soalan first kali kita nak tanya abang, kira macam daripada awalnya, macam mana abang mula ceburi dalam bidang ni? How did you start, macam permulaan dia daripada Okey. Terima kasihlah kepada yang bagi Kek Parish. Bukan Feroz. Saya ingat kan? Saya ingat bukan. Nampak sama bang. Nampak sama tapi bukan dia. First time Kek Farid dah kurus. Betul juga. First time aku kena. Tak, sebenarnya dia bermula semasa tu saya dekat JB. Saya kerja kerajaan. Saya kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi tiba-tiba ada satu audition sinaran pasport kegemilangan ketika itu. Jadi bila saya pergi dengan sahabat baik saya yang kerja di Public Bank, dan kami cubalah masuk secara spontan. Dia cakap, aku bukan pelawak, tak apa, aku cakap kau sahut je kan. Kau cakap ataupun kau cakap aku sahut je. Maka daripada situ kita buat sketsa di audition sinaran pasport kegemilangan. Dan tiba-tiba dengan uniform kerja dengan apa, terpilih untuk pergi ke second audition. Rezeki lah. Bila pergi second audition tu, kita masih lagi buat garapan cerita yang sama dan kita tukar sedikit jalan cerita dia.
dapat pergi ke peringkat TV. Wow. Oh, okay. Bila pergi ke peringkat TV tu, saya pun ambil cuti tanpa gaji sebulan. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk masuk sinaran punya ni, pertandingan, dan akhirnya sampai ke final. Dan daripada situlah TV3 offer untuk menjadi resident artis TV3. Dan kita pula kena pecah kepala mikirkan apakah nama kumpulan yang sesuai. Okay. Okay. Maka daripada situ kita semua berbincang bersama-sama. Apa kata kalau kita buat satu kumpulan situasi? Okay. Okay, itu permulaan lah. Okay. Situasi tu sedap tak bos? Dalam bahasa dia senario lah. Senarionya berlaku kat situ, senarionya berlaku kat sini. So senario itulah melekat sehingga ke hari ni. So sebab itu situasi itu kita boleh buat jadi kanak-kanak, boleh jadi dewasa, boleh jadi orang tua. Setuju. Dan kita punya peminat pula adalah budak-budak sampai ke orang tua. Betul, memang. So memang. melekatlah senario tu sehingga sekarang. Masa tu senario tengah melonjak nama naik lah. Semenjak Kalau hari kita nak itulah. cerita benda lain lagi banyak, tapi saya bagi peluang untuk awak bertanya dengan saya. Zaman-zaman senario siapakah fight dengan senario? Boleh. Boleh ada banyak ada soalan-soalan tu. Okey, soalan yang kedua. Masa mula-mula dengan senario kan, apa cabaran yang paling terbesar waktu tu? Waktu abang hadapilah waktu tu. Cabaran yang terbesar masa senario. Masa buka grup dia kira. Betul lah. Tapi semestinya bukan cabaran dengan awak. Awak tak wujud lagi. tak gitu mudah tu. Tak lah. Cabaran senario masa tu kita bersaing dengan dua kumpulan yang hebat. Okay. Okey. Yang pertama adalah Pimai Tang Tu. Semua orang tahu. Betul. Dan satu lagi adalah Sepana Jaya. Okey. Sepana Jaya. Maknanya Sepana senario Jaya ni, pun. masa tu dia adalah saingan senario. Tinggal lagi oleh kerana senario ini kata orang tu dia dapat menghasilkan satu karya yang baik dan dapat diterima oleh semua peminat, maka kita dapat kata orang tu ke atas sikit daripada Pimai dan juga Sepana Jaya. Dan yang paling penting sekali, apabila macam tadi kita dah sebut pasal ABPH tadi, senario dah menang 4 kali berturut-turut masa zaman tu. 4 kali. Sehingga senario tak dibenarkan lagi untuk masuk bertanding. Sebab tak ada orang yang nak lawan senario. Okay. Jadi maka itulah 4 tahun itu berturut-turut itu senario memegang title sebagai artis komedi paling popular. Kira abang dengan Siti Nurhaliza kira sikit lebih kurang berturut-turut lepas Apa tu dia? dengan Siti Nurhaliza. Sikit lebih kurang more or less lah bang. Tapi sebelum tu tapi bang, Datuk Siti dia kira memang legend lah. of course. Tapi sabar. Cuma awak jangan lupa. Apabila senario menang ABPH 4 kali berturut-turut, dan senario juga yang bacakan tradisi anugerah bintang paling popular yang dimenangi oleh Saiful Apik. Saiful Apik yang pecah dulu. Saiful Apik itu daripada senario, dan dia memecahkan dan dia mendapat anugerah bintang paling popular. Daripada situlah semua artis dah mengangkat pelawak dia sebagai satu martabat yang tinggi. Saya ke belakang sikit dulu abang. Sebab boleh. apa tahu, satu penubuhan senario ni, pada awalnya yang untuk audition tu 3 orang je tak silap saya. Betul tak? Di Sinaran Pasport. Dia Sinaran Pasport ni dia banyak grup. Macam Wahid punya tim kumpulan Bersalah. So Wahid, Ilya dengan Arwah Hamdan. Okay. Saya pula dengan Amberan. Nama kumpulan saya AA Wow. Okay. Itu nama kumpulan saya. Lan Pepet dia bergerak secara solo. Dia bersendirian. Kemudian Samsul Gawau. Samsul Gawau juga solo masa tu. Jadi TV3 ambil best of the best untuk jadikan tim. Tak semua dia ambil tahu. Tak semua yang masuk senaran tu dia ambil. Dia ambil best of the best, maka ditubuhkanlah kumpulan itu. So senang kata sebelum tu memang tak kenal lah. Maksudnya kalau sebelum sinaran tu memang tak kenal. Masa tu zaman batch kami kenal lah. Masa tu kami tak rapat sangat dengan Samsul Gawau. Kami tak rapat dengan Lam Pepet sebab dia tahun 1994, kami tahun 1995. Tetapi apabila digabungkan tu, barulah kami kenal each other. Dan pada saya untuk bekerjasama tak ada masalah sebab masing-masing pelawak. Masing-masing pelawak. So dia punya vibe tu ada lah. chemistry dia. Chemistry vibe dia. Wah. Memang inilah. Yeah, you can speak English very well. Berita bukan. I know. Bila cakap macam daripada competition semua masuk lain-lain, lepas tu digabungkan jadi satu. Jadi satu. Kira abang punya senario ni dah macam ibarat One Direction.
Kita yang samakan. Jangan One samakan. Direction. One Direction kira senario dah buat dulu, baru One Direction buat. I think you are wrong. Oh, I wrong Orang Kira putih, English. orang putih. Itu je kau nak cakap tu je kan Jangan actually. cakap, I think you are wrong. Sebenarnya bila orang tengah bermasalah, saya tak nak campur. Mas Mel lepas apa ni internet banyak. Yalah. Bukan. And also bila ditubuhkan waktu tu, saya teringat ada first few episode bang, ada Abang Farouk kat situ. Betul. Betul. Tak? Masa tu bila kita diberi kebenaran untuk buat pilot project, 4 episod sitcom, daripada situ Samsul dengan Farouk as a guest. Untuk kita punya sitcom. Masa tu Farouk dengan dia memang dah establish dengan pengacara. Dia seorang pengacara yang hebat. Sinaran Pasport Kegulangan pun dia buat banyak lah, yang dia buat hosting. Jadi bila dekat situ, bila pilot project tu TV3 dia test kami, akhirnya mendapat satu sambutan yang luar biasa. Jejak Kasihan, lepas tu cerita Omar Asmara, cerita Rajin Adik Rajin, banyaklah 4 pilot project tu, dan akhirnya TV3 sambung untuk 13 episod. Daripada situlah yang kita ni memang akrab Samsul dengan Farouk. Cuma apabila senario ni dah masuk ke album, Bertujam Samsul dengan lagu hits buatmu. Selamat jalan Romeo, hanya untukmu sayang. Yang nyanyi bukan Samsul yang nyanyi bukan saya. Samsul nyanyi lagu tu. Daripada situ Samsul cakap, aku dah ada album. So aku nak kena fokus dengan album aku. Tapi bila macam mana pun, kita lah senario ni yang buat yang first album kita sebelum dan sesudah. Kalau tidak, Samsul join sekali album tu. Tapi oleh kerana dia dah album sendiri dan dia dah sign dengan Warner Music, so kita tak nak benda tu dilakukan. Okay guys, another sponsor for this episode is tak lain tak bukan members kita juga. Korang mesti pernah nampak dia buang terbiat di TikTok. Dengan topi chef dia, which is Branny Achacha Lee. Yes, baby. Alright, so korang kalau especially for those of you guys who are listening, if you have tasted, korang memang I'm sure lah, aku jarang dengar orang cakap siapa-siapa, even for kawan-kawan aku yang beli yang cakap kira terlalu pedas ke, terlalu ni ke, terlalu tu. Dia selalu macam very just nice lah. Memang syuk. So apa yang korang tak tahu pula, selain daripada yang biryani yang dijual dekat TikTok ni, Chacha Lee also does catering. Yes. Okay, so catering ni aku kasih satu feedback pasal aku punya company, tempat aku kerja, kita pernah pakai catering dia. Untuk hari raya punya event apa ni semua. So dia punya setup, dia punya decoration dengan dia punya label-label apa ni semua kira done very properly. Professional. And dorang bukan biryani sahaja. Kalau korang nak biryani, of course korang boleh lah, nasi minyak pun boleh. But they also have nasi kunyit, dorang ada nasi jagung, korang boleh minta sweet and sour fish, korang boleh minta bihun birthday, ayam goreng kicap madu, ayam goreng kunyit, etc., finger foods untuk budak-budak. And by request juga, kalau korang nak air, teh tarik and all this pun dorang boleh buat. Okay, and harga dia is very reasonable. The catering for macam for example lah, open house, baby shower, majlis cukur rambut and all this, korang boleh message dorang punya number ada dekat bawah sini. Enquire with them now and block your slot. Macam especially ni aku kasih tips sikit especially on high demand festival. Macam for example hari haji yang baru lepas and stuff like that. Even for weekends aku rasa you all have to book early. Very fast. Pasal the slots are always filling up very very fast. Okay, alright, jangan lupa contact them and inquire. Just get the numbers right. Just get the numbers from them, the amount from them. Jadi korang boleh standby for next future events tu. Branny Chacha Lee. Support Branny Chacha Lee. Back to the episode. Jadi kira Abang Samsul Rarau, dia fikir dia boleh sendiri lah, dia boleh solo, bukan Tak, dia memang bergerak solo. Oh, dia memang bergerak solo. Okay. Dia memang bergerak solo lah. Sekarang dia dah kahwin, dia bergerak berdua. Dulu dia bergerak solo. Tapi dia memang lebih selesa dengan solo lah. Jadi dia kira untuk senario, kira Abang Samsul ni kira macam guest lah, special guest gitulah. Special guest. Faham. Jadi so waktu tu yang tetap 5 lah, Abang Lan, Abang Azli, Abang Hamdan, Pak Ya dengan juga Abang Wahid. Itu adalah strength.
Senario yang mula-mula. Okey, itu permulaan dia lah. Mula-mula lah. Tapi kalau awak ceritakan yang mula-mula untuk the first pilot project tu, confirm dah 7. Termasuk Farouk dengan Samsul. Tetapi apabila mereka dah tak ada, tinggallah 5 yang bergerak ini. Sehinggalah Pak Ya dengan Arwah Hamdan keluar. Masuk kita tinggal 3 balik. 3 ni yang struggle untuk menjaga nama senario itu untuk kepesanan yang lebih tinggi. Sebab kita banyak lagi mission kita. Kita ada filem, kita ada album, kita ada konsert, kita ada apa. Maka kita nampak Apik ni talented dalam melodi. So kita ambil Apik, serapkan dalam senario. As a contract bersama dengan senario. Apik waktu tu pun dia gerak solo ke macam mana? Apik dia solo. Oh, dia solo juga. Dia solo. Dalam senaran pun dia buat solo. Apa role dia waktu tu? Dia host ke? Komedi ke? Dalam komedi ke apa? Tak, kita nampak dia as a host. Okey. Kemudian apabila dah ada Yasin, dah ada Apik dekat situ, maka tak lengkap lah kalau kita tak berlima. So masa senaran punya audition yang baru, kita nampak Yasin daripada kumpulan Gelar-Gelar. Kemudian kita ambil Yasin masuk dalam senario, maka complete lah 5 orang balik. Lepas kejadian Ilya dengan Arwah Hamdan. Kemudian Yasin ni pula dia punya kehebatan juga pun amat luar biasa. Dia bukan calang-calang Yasin ni. Yasin ni siapa dia punya bapa saudara dia. Bapa saudara dia ni adalah Yahya Sulong. Orang pelawak yang hebat. Dan siapa Tok Yasin? Tok Yasin siapa Tok Yasin? Saya rasa awak pun tak tahu Tok Yasin tu siapa. Tok Yasin ni yang dengan Piramli tu Nur KK. Tak ada pelawai, tak mengapai. Ada dia kata satu scene tu, ni Doremi ni, Doremi. Betul, yang masa dekat warung tu, bila kapal haji melepas. Sebenarnya dia nak minum air tu. Sebelum dia kenalkan di kita, baik kita kenalkan dia. Itu Tok Yasin. So dia memang dia dah memang ada dia punya bakat terpendam. Bakat dia tu. Kemudian tengoklah muka dia, bakat turun menurun lah orang cakap. Bunga dengan muka Yasin yang pecah macam gitu. Betul. Memang masa tu senario meletup lah. Okay. So again kita ke belakang sikit bang. Waktu sebelum ditubuhkan, kira orang kata masuknya Abang Apik dengan Abang Yasin, jatuhnya 3 orang waktu tu. Perasaan apakah yang abang dah terfikirkan waktu tu? Teruskan ke apa? Macam mana? Ada down ke? Adakah itu titik yang paling down bagi abang? Rasa? Yalah, masa kita kehilangan Ilya dengan Hamdan, dengan Arwah lah, kita rasa ya Allah, kita ni baru dalam setahun. Tak sempat satu movie bang boleh ke aku ni dengan tim ni, dengan Wahid, dengan Lan ni untuk teraju senario untuk pergi jauh. Masa tu sebab kita dalam dilema. Sebab senario ni dia ada kekuatan individu dia. Pak Ya ada kekuatan dia, Arwah Hamdan ada kekuatan dia, Lan ada. Semua ada karakter masing-masing lah kan. Jadi TV3 lagi sekali memberi kepercayaan kepada kita untuk kita meneruskan senario ni dengan mengambil guest artis untuk support kita. Untuk kita terus naik. Jadi daripada situ tu ramailah yang pernah berlakon dengan Zoe Arbadul lah, Raja Zura, ramai sangat, Anima Yuni lah, Janet Khoo lah, ramai. Jadi daripada situ senario terus bertahan sementara kita menantikan kemunculan Apik dengan Yasin tadi tu. Apabila Apik dengan Yasin muncul, maka strength senario menjadi kuat balik. Menjadi kuat balik. Tapi bang, maaf ya bang, waktu yang dorang pilih guest tu kan, yang artis tu, dorang pun tak ambil yang sembarang-sembarang kan. Betul. Mesti ada kaitan dengan komedi atau macam mana? Bukan dia sebenarnya ada juga yang bukan komedi, macam Datuk Jalal Hasan, bukan komedi. Tetapi apa yang senario garapkan cerita, skrip itu, mestilah watak itu sesuai dengan orang yang membawanya. Komedi itu akan datang kemudian. Komedi itu akan datang kemudian apabila senario inject benda tu. Bila di-inject benda tu secara langsung, secara tak langsung dia akan jadi benda tu kelakar lah. Jadilah benda tu kan. Which is a konsep yang Sepatu buat sekarang lah. Betul lah. Cuma bezanya senario dengan Sepatu dia berbeza. Senario ni dia adalah sitcom. Faham. Sepatu dia stage. Ada lain. Sebab tu dia boleh panggil audience berlakon. Kalau senario tak boleh, audience tak boleh berlakon. Dia kena pelakon yang real. Sebab itu kalau macam Sepatu, kalau awak tengok tu, dia tengok audience tu, siapa nak berlakon, pergi belakang, tapi tak ada dialog.
Okay. Betul tak ada dialog kan? Tak ada. Cuma yang itu boleh lah sebab dia stagecom. Macam kita sitcom tak boleh. Kita kena menghayati karakter, membaca skrip dengan baik. Barulah benda tu jadi. Itu bezanya lah. Tapi walau macam mana pun, satu benda yang kata orang tu yang bagus, sebab makin banyak pelawak yang ada dekat dunia ni, maknanya bertambah ceria lah. Betul. Dia menghiburkan lah kan? Itu pun adakah satu zaman bersama dengan Cecupak waktu tu bang? Atau Cecupak later bang? Dia Salah soalan ke? Senario dulu. Okay. Apabila senario dulu, kemudian TV3 nak mengambil lagi satu kumpulan yang untuk membuat sitcom juga seperti senario. Okay. Yang diberi nama Bukan Cecipak. Cecupak. Cecupak. Apa Cecipak? Bukan lah, tersalah. Tak maaf, izinkan minta maaf dia. Cecupak. Masa tu Cecupak cuba buat apa yang senario buat. Tapi dia tidak boleh pergi jauh sebab masa tu senario dah terlalu jauh. Jadi kalau nak tiru cara senario susah bang. Yalah. Sebab dalam apa yang kalau awak tengok pun memang senario dah buat di luar. Kita boleh main muzik, kita boleh menyanyi, kita boleh berlakon, kita boleh apa kan. Jadi masa tu Cecupak tak bertahan lama, maka dia pun mengundurkan diri daripada grup dia lah. Tetapi Cecupak juga ada kekuatan. Dan saya nampak dekat situ yang paling kuat sekali adalah Ropi. Ropi ni, kekuatan Ropi ni ataupun orang kenal dengan dia sebagai Pak Kodi. Kerana mimik muka. Dia boleh buat mimik muka dan dia boleh buat suara pun boleh juga kan. Suara yang pada saya lah dekat situ lah. Cuma kalau kita nak buat sitcom ataupun kita nak buat satu persembahan pentas, kekuatan tu mesti ada kekuatan kepada individu tersebut. Baru dia boleh match dan boleh pergi. Betul kali. Dia tak boleh seorang je macam tu lah. Tak boleh. Pada saya pun, kalau sikit pasal Abang Ropi ni, mungkin waktu zaman tu lawak dia tak semenjadi sekarang, saya tengok. Betul. Sebab dulu ni orang tak boleh terima bos. Betul. Kalau kita tiru seorang, contohnya kalau macam kita tiru suara Nordin Ahmad ke suara siapa ke, lebih baik orang tu tengok punya orang yang asal. Sekarang orang dah boleh terima lah. Macam waktu Daniel boleh berjaya. Betul. Ropi boleh berjaya. Yes. Sebab itu pelakon-pelakon dulu dia adalah pelakon-pelakon yang hebat. Kalau dia ada karakter tu, dia saja. Kalau orang tiru dengan cara dia tu, tak boleh. Tak menjadi kan. Orang tak boleh terima. Sebab itu orang kalau contohnya Allah yang Nordin Ahmad, kalau dia berlakon, dia banyak berlakon cerita-cerita pendekar, dia tak boleh jadi pengulas sukan. Cuba awak bayangkan kalau dia jadi pengulas sukan macam mana. Macam mana? Tak boleh. Lambat bang, lambat. Tuan dan puan. Dagul. Bola dah masuk. Masanya perlawanan di antara Singapura tentang JDT. Perlawanan akan bermula sekarang, tuan-tuan. Nampaknya nombor 10 passing kepada nombor 9 passing kepada nombor 7. Maknanya perlawanan tu kalau dia 1 jam, dia akan masa lebih kurang 6 jam. Tak boleh. Perlawanan dah habis bang. Tak boleh. Perlawanan dah habis, dia masih kompetitif. Masih lagi. Padahal program dia cepat je kan. Alunan dia tu. Tapi macam apa pun kan, senario ni dia, apa yang buat aku impress, dia masing-masing dia ada karakter sendiri tau. Dia macam ibarat Power Rangers. Macam dulu Power Rangers, macam aku nak Black Ranger, aku nak ni. Senario juga aku nak Wahid. Aku nak Wahid. Aku ni Wahid. Aku ni Abang Azli kan. Very interesting lah. Sampai kan saya rasa satu apa tau, macam abang ni, abangnya mungkin kekuatan tu pada muka bang, raut wajah saya rasa. Saya ni sebenarnya, yalah dulu masa saya kerja dengan Maja Bandaraya, saya ni penyanyi. Penyanyi orkestra Maja Bandaraya Johor Bahru. Pelawak ni, melawak ni saya kurang, tetapi gifted lah Allah bagi ni. Maknanya kita boleh membuat pengacara sambil berlawak. Salah satunya pot saya, tempat saya berlawak, tempat saya menjadi Singapura lah. Sebab dulu saya bergerak, saya main di Singapura ni di majlis-majlis orang kahwin.
Okay. Tapi masa tu masa saya jadi pengacara, saya jadi hosting untuk orang Singapura yang berkahwin semua di bawah kolong. Ya. Tapi kalau buka muzik kuat sikit kan boleh datang. Tapi pada saya itulah satu pengalaman yang saya rasa tak dapat saya lupakan, kerana daripada situlah saya saya tahu yang saya ni ada bakat dalam dunia lawak. Oh, dari Singapura punya. Saya banyak main Singapura. Saya banyak main Singapura dulu. Tapi kalau dulu bang, siapa idola? Kalau dulu lah dalam bab lawak ni, abang ada idola tak? Di Singapura ke mana? Tak kisah. Kira siapa yang abang? Tak kisahlah, Filipin ke Kongo, Uganda, tak kisah. Saya tak kisah. Kongo Kita tak mana tahu. Tapi saya memang minat lah macam Jin tu, siapa nama dia? Mahdi. Jin Samsudin lah. Mahdi Sur. Apa nama? Mahdi Sur. Itu pun hebat. Pada saya pelawak Singapura ni banyak hebat-hebat. Dan saya kalau menonton diorang, saya pun pecah perut. Macam Samad Ayub. Kalau di Singapura lah. Lepas tu yang baru-baru ni macam Ali Askadi, Ishak. Lepas tu Ahmad Stokin punya tim. Husain Saban pernah tulis skrip untuk kita orang. Kita memang dah mengenali Husain Saban baru-baru ni. Tahniahlah dia menang kan. Betul. Baru-baru ni. Dan banyak lagi lah kalau pelawak lama tu macam Esam Sudin, macam Majid Sata, macam Ibrahim Din. Oh, dah legend dah tu. Banyak. Jadi daripada situ kita study karakter diorang ni. Susah sebenarnya seorang pelawak. Sebab apa susah, tak? Maaf bang, sebab zaman dulu kan tak ada internet ni tak berapa sangat kan. Memang tak ada. How you guys macam mana abang dan lain-lain juga, macam mana korang study pelawak-pelawak yang lain? Di mana waktu tu belum ada lagi internet ni semua kan? Memanglah tak ada internet lah. Tak macam sekarang kan. Sebab itu dulu kita study pada TV. Okay. Kan, macam saya duduk JB, saya dekat dengan Singapura punya TV. Saya dapat tengoklah pelawak-pelawak Singapura. Kalau macam katakan pelawak-pelawak daripada macam zaman-zaman Allah yang Tamzil Piramli tu, filem-filem dua orang. So kita banyak study dekat situ. Kan? Cuma yang untungnya senario masa the boom tu melonjak macam tu, sebab zaman-zaman IT ni kurang, tak ada. Memang tak ada. Jadi sebab itu orang nak tengok senario kena pergi pengwayang. Betul. Orang nak tengok senario kena tengok pergi konsert. Kena beli CD lagi. Kena beli CD, kena beli kaset. Yang itu memang luar dugaan. Betul. Masa senario buat konsert di World Trade Center Singapura, dia pergi. Saya pergi yang abang pakai clown tu. Zaman-zaman Alias dengan Ishak. Betul lah. Kan? Masa tu pecah bos. Senario tengah peak bos, sold out tiket. Lagi boom kan tu Lagi boom. Masa tu saya hilang suara sebab rehearsal 7 hari. Rehearsal 7 hari? Jadi bila kita rehearsal tu, kita siap menyanyi, kotak suara kita tu rosak. Jadi tapi malam tu saya tak ada suara, tapi orang gelak. Saya main macam awak cakap lah, mimik muka. Betul. Dengan suara dalam. Pecah bos. Itu yang tak silap Abang Alias Kadir, dia gunakan seragam singa kot. Singa. Betul, singa masa tu. Singa. Bang, saya ada satu soalan ni. Ini kira mungkin internal punya soalan lah. Pasal kita tengok abang dengan grup senario ni, kira macam yang confirm pastinya selain daripada on screen, off screen semua kawan rapat kan. Ada tak macam cerita-cerita dekat on set ke apa ke yang kelakar, benda-benda yang kelakar yang jadi antara ni grup ni lah, kira benda-benda merepek ke apa ke? Benda-benda merepek ni biasanya kalau kita ni senario ni dia ada je lah. Kadang-kadang bila kita tak berlakon, kita lepak bersama kat kedai, kat sungai, masing-masing nak argue. Okay. Masing-masing dia rindu dengan lawak jenaka kan. Weh, ingat sungai ni kita minum air, kata dia kan. Kenapa? Cakap kan, sungai ni lah, kau ingat tak Din? Kenapa kan Din? Dia menyelam 3 jam tak timbul-timbul lah. Handal dia tu. Yelah betul jugalah kan. Aku mau ingat Kamal, sungai ni lah yang kita minum air, kenapa? Dia menyelam 10 jam tak timbul. Datang lagi seorang tu. Dah lah, kau cerita pasal sungai je, kau tak ingat Ibrahim, kenapa? Sampai sekarang tak timbul-timbul, meninggal pun je kata. Jadi dia masih lagi nak dia rindu dengan lawak-lawak macam itu. Dan kemudian kita ni daripada situlah kita dapat merapatkan ukhuwah di antara kita. Kira walaupun tak ada kamera, tak ada apa pun, kira antara each other kamu support lah. Itu lah. Dia memang gitu. Dan lagi satu yang saya suka senario lah, dia tak pernah sombong dengan orang. Dia pergi mana-mana pun dia baik, dia kenal orang tu, dia tak kenal orang tu, semua dia bersalam. Sebab kita tahu yang kita bila di luar ni adalah hak masyarakat. Sebab kita ni public figure. Jadi pada saya daripada situlah orang masih lagi kenal senario dan orang masih lagi menyanjungi senario, sehinggalah
kita menang ABPH yang baru ni. Itu 2020. semua dia peminat. Betul. Cuba kalau kita sombongkan orang. Kita ingat kita tak mana lah. Betul bang. Tapi kalau waktu tu lah bang waktu tu kalau fikir balik, maksudnya kita kalau yang paling, boleh saya tanya satu soalan lah. Pasal kita antara kita berenam pun sama juga. Yalah. Okay, yang paling cengeng dalam 6 ada tak bang? Kalau yang paling cengeng ni, Just nak tahu je. Cengeng cengeng lah. Cengeng tu apa Cengeng tu macam mana? Yang penting dia bukan makanan lah. Ya. Tak, dia Kalau makanan pun tak sedap. dia Nampak abang lapar ni. tak, cengeng ni dia nak cakap tu adalah juga. Semua ada cengeng dia. Okay. Betul lah. Tetapi dia tidak, cengeng tu tidak membawa sampai ke berbulan-bulan lah. Tapi kalau awak tanya dengan saya senario, kadang-kadang bila kita ramai-ramai duduk, ada juga yang cengeng. Kadang-kadang hari ni dia cengeng. Kadang-kadang bila kita makan tempat yang seterusnya hari lain, dia pula cengeng. Tapi cengeng itulah sebenarnya membuatkan kita ni sentiasa gembira dan ceria. Macam manja dengan kawan lah. Manja lah, betul lah. Kalau kita kalau sekarang istilahnya susah jaga. Maksudnya apa tu? Dia tak boleh behave. Mana pun macam tu juga. Ya. Ada bang. Ada susuk tubuh yang awak boleh kalau sebut nak tahu susah nak jaga, nanti awak panggil lah senario. Okay. Yang paling susah yang paling susah nak jaga. Yang paling susah nak jaga. Dia paling susah nak jaga. Boleh nampak sebenarnya tu. Dia paling susah nak jaga, tetapi dia itulah kata orang tu, kalau tak dia senario dia sepi. Betul. Dia sunyi mas. Sebab itu dia ni Lan Pepet ni, saya cakap dengan dia, Lan, Allah memang dah takdirkan kau ni lahir di Malaysia. Tapi kalau kau lahir di luar negara, dah kaya kau. Kau boleh masuk Fear Factor. Kau boleh masuk The Believe It or Not, kan? Macam-macam. Pasal dia suka buat benda yang pelik-pelik. Okay. Awak tahu tak ular Lan bersama mana? Dia tahu lah. Okay guys, one of the sponsors for this episode is Hub by Marjan. Hub, kalau tengok kat sini dia orang cakap Hub tu maksudnya heart, hati. Marjan ni is a charity shop lah. So basically diorang jual-jual produk diorang sendiri, but to raise funds untuk Nur Insan. So it's Nur Insan punya company lah, aku rasa lah. Alright, so one of the things yang diorang baru aja keluarkan, this product actually diorang launch during the recent Ramadan, which is Hub by Marjan ni diorang punya own range of minyak wangi. Diorang ada 4 different types lah. Okay, so kalau korang tengok dekat depan ni dia ada Amir Al-Ud yang kali hitam, lepas tu dia ada Wahid Al-Ud yang kali biru, lepas tu ada Misk Al-Ud, lepas tu yang kalau korang tengok yang macam floral sikit yang colour definitely untuk perempuan lah. Ni untuk perempuan. Yeah, and this one is actually a collaboration between Hub by Marjan ni dengan one of our fellow podcasters lah, which is Salam Sis. So dorang punya, kira dorang pilih lah. So basically what they are saying is all these types of fragrances ni dia kau tahu tak, kadang-kadang bila kita pakai kau pakai minyak atar kan, untuk aku lah personally, bila aku pakai minyak atar, bukan tak suka minyak atar, tapi kadang-kadang aku rasa minyak atar tu macam too strong tau. Correct. Too strong, macam macam cakap dia too strong, mungkin pasal dia pure ni pure minyak wangi oil yang diorang pakai tu is pure. So this one is actually a mixture of Arabic and Oriental punya smells. Correct. So dia of course is long lasting. Aku dah pernah pakai yang kali hitam ni. Berapa lama dia tahan? Whole day lah. Kira kau pakai pagi keluar sampai malam all the way. That's good enough lah. Solid lah, memang solid. And dia punya bau ni kalau korang try lah you can give it a shot. Dia tak terlalu strong, tapi dia still ada that Arabic note sikit lah. So dia a good mixture kalau korang keluar macam jalan raya ataupun pergi dinner event and stuff like that lah. Okay. Tapi biasanya kalau orang fikir Arabic perfume tu, orang fikir macam old school lah. Tapi tak tahu pasal apa. Sekarang kebanyakan yang trend perfume sekarang kebanyakan Arabic punya perfume. Betul, ya. So yang even kalau korang tengok kat social media, dekat TikTok especially banyak yang trending.
kira brand-brand Arab ni tengah naik because it's a mixture of Arab dengan Oriental. Jadi dia tak terlalu strong Arabic macam bau-bau pakcik-pakcik lah. Bahaya bau pakcik. So this one is a very nice smell lah. Modern so lah, korang can give it a shot. Dorang they are selling it on Nur Insan punya TikTok sendiri on the yellow bag. Satu botol is $30. Alright, so follow Nur Insan punya TikTok to make your purchases. And then bila korang make your purchase, jangan lupa if you want to do a review of the minyak wangi ni kan, don't forget to tag us and don't forget to tag Nur Insan as well. Alright, back to the episode. Ular-ular ni 2 kali per saya. Ui, besar tu. Lepas tu kalau awak tak jumpa lan, awak jangan risau, maknanya lan dah telan. Ular tu dah telan. Kan? Kemudian ular dia ni hanya lan saja yang boleh bercakap dengan ular dia. Kita tak boleh. Contohnya bila ular dia tu dia nak bagi makan kepala ayam, ular dia boleh tahu apa yang lan nak bagi makan. Dia tengok gitu kan. Lepas tu dia merajuk, dia lari. Kau tengok tak li, kenapa dia tak nak makan? Sebab kepala ayam. Lepas tu kau tengok kau bagi roti sap dia bagi roti. Semua komplit lah. Dia bagi dengan daging, dengan apa. Ular tu datang. Nak dekat, rasa saya seminit dia membaca. Ular tu. Dia telan. Sebab ada tulis Ramli Burger. Ini punchline ni. Sebab dia ada tulis Ramli Burger. Guys, dalam sejarah Bapak pertama kali kita dibodoh-bodohkan, guys. Ini betul. Ini cerita ni berlaku semasa depan mata saya, depan mata budak senario. Maknanya kepala ayam tak makan. Lepas tu saya tanya dengan Lan, kenapa dia makan benda ni? Roti ni dia makan. Sebab ular aku dia tahu baca. Dia makan. Tu dia makan tu. Maknanya ular kau ni ular sekolah ular sekolah. Ada kelas lah. Kira ada kelas Cili sebab itulah Pepek masa dia minta kerja dengan TV3. Apa borang yang diisi cerita-cerita nak jadi Tarzan. Dia nak jadi Tarzan. Sebab itu dia dengan binatang memang. Kalau orang putih panggil animal whisperer. Betul tak? Abang tak yakin je. Tak. Maksud saya kadang-kadang bukan tak yakin apa. Kadang-kadang saya confuse. Okay. Dia ular ke lah. Kalau abang tapi itulah legend dia. Itulah legend dia. Okay, tu piara ular. Keistimewaan apa dia. Yang buat dalam satu orang punya otak boleh fikir untuk nak piara ular? Tak, kepercayaan aku tak faham. Sebenarnya satu manusia boleh percaya dengan binatang. Betul lah. Ular. Masalahnya ular tu macam dah memang tentu dia makan juga manusia kan. Tapi dia macam tak apa. Tapi ular juga boleh membagi duit kat awak. Bermaksud? Kalau orang pergi syuting nak pakai ular awak, dia kena bayar awak. Jadi ular tu saya tak langsung dia ni memberi rezeki kat awak lah. Tapi kalau awak tak percaya, awak beli ular. Tak apa dah bang. Saya dengan binatang ni dia kurang pada kita anggap sebagai ada perselisihan faham. Yalah. Saya memang dengan binatang memang tak boleh. Okey lah, tak apa. Bang, okey. Satu kejadian yang paling lucu yang paling kira tak boleh dilupakan belakang set lah bang. Belakang set tu maksudnya bila nak betul, nak roll tu. lah, nak roll ke apa ke. Jadi pernah terjadi masa filem apa nama tu, filem yang kita nak pergi ke dengan Umi Haida tu. Masa tu Abang Long direct. Abang Long ni Abang Haji Osman lah. Okay. Lagi senario lagi rasa. Kalau lagi senario tunggu sekian betul. Senario lagi yang Umi Haida. Jadi masa tu kata awal kau semua gini, kau jalan sini apa semua lebak sebenarnya orang semua sini, ni kau punya position apa sini, kau berdialog aja okey. Okey lah. Okey, masuk set sound. Roll camera. Action. Saya dah masuk. Wahid dah masuk, semua dah masuk. Lan mana? Dialog. Lan dia dialog mana? Lan sebelah Aziz. Ya bang? Dia duduk kat sebelah director. Kata astagfirullahaladzim, kau dah berlakon bawa tengah berlakon tu. Okey, minta maaf bawa dia masuk. Itu sengaja ke apa? Dia sengaja ke? Dia gurau ke? Saya pun tak tahu dia tak masuk. Sebab bila kita masuk, kita tahu lontaran dialog tu daripada dia. Kita tunggu juga dia. Aku punya dialog, kau punya dialog, kau siapa tak masuk ni? Lupa dengarlah suara kan.
Ini apa tau, teringat seniman Bujang Lapuk lah. Sini tu kan. Masuk dialog. Mana lah? Bunyilah sebelah banyak. Itu memang saya tak boleh lupa lah. Cakap. Pecah lah. Lepas tu kata Balong, astagfirullah, kau kat sini lah, buat apa kau pergi berlakon sana? Masa tu itu dah satu bagusnya Balong, Abang Aziz Osman. Sebab apa? Sebab bila dia buat cerita komedi, dia tak boleh marah. Sebab nanti dia spoilkan mood pelakon komedi dia. Betul lah. Jadi kita orang gelak dekat set tu, kita berhenti lebih kurang dalam 40 minit gelak aja. Sebab Lan Pepet tak masuk set ni. Tapi memang confirm lah. Yang saya tak tahu tu dengan DOP, cameraman, dengan boom mic, dengan apa semua kan. Siap. Boleh tak tahu dia tak ada dekat dalam set. Dia masuk dalam pelakon. Itu yang rasa-rasa memang tak boleh lupa lah. Okay. Aduh. Kira, bila fikir balik, kira memang apa tau, kira macam ini semua kira dia jadi secara spontan tau. Kan tu yang buat lagi seronok tu sebenarnya. Bila nak berlakon bang, kalau setakat dry je kan macam, yelah, betul lah. boring apa kan. Cakap Betul. pasal movie-movie ataupun sketsa-sketsa senario ni sendiri. Berapa kalau ikut percentage ke berapa banyak yang kira ditulis ataupun dia spontan? Dia sebenarnya pengarah yang buat filem ataupun sitcom ke apa dia dah tahu senario. Sebab itu dia membuat dia skrip tu as a guideline. Dia buat point-point yang tertentu saja. Tapi selebihnya senario akan elip. Maknanya kalau awak tengok dalam cerita tu 70 skrip, 30% tu mesti ad-libs. Kalau tidak pun 60-40. Yang selebihnya senario ad-lib. Kira macam dia kasih start macam mana, ujung macam mana, tengah-tengah pandai-pandai. Pandai-pandai kau. Tapi dia bagi juga tengah tu. Tapi kita kadang-kadang kita tak pakai. Kita pakai cara kita. Sebab yang nak berlakon tu kita. Okay. Contohnya macam senario pernah dapat skrip kesian Pak Mat terpekak. Itu je. Kesian Pak Mat terpekak. Apa nak janji dengan skrip kita ni? Kesian Pak Mat terbekak. Itu je dia punya ujung dia tu. Jadi kita yang main 4 orang ni. Allah, sampai ujung. Kesian Pak Mat terbekak. Awak pun tanya dengan saya. Ali kenapa? Kenapa dia bekak? Dia cerita ke? Mana kau tahu? Dia masuk. Itulah engkau semalam malam aku dengar rumah sebelah dia bergaduh dengan bini dia. Habis tu dia tengah tidur, bini dia sumbat biji saga keluar bunga, pekak lah besok. Itu yang pekak. Itu olah dia. Sebenarnya benda tu pendek je. Kesian Pak Mat terbekak. Tapi oleh kerana kita olah, dia jadi cantik tau. Dia punya pergi dalam cerita. Dalam cerita. Itu dahsyatnya senario. Betul. Bukan senang tau. Bukan senang. Dia kena kalau tidak, Odin tak tahu kenapa dia pekak. Betul. Mana Odin tahu? Okay, so by saying that, saya nak tanya pasal satu tau. Bila senario ni bab lagu pula, bila bab lagu pula, dalam banyak lah bang, berapa album total, berapa kaset waktu tu? Kita senario ni kita ada 7 album. 7 album. Kalau termasuk dengan album kanak-kanak, lebih kurang 10 tak lari lah. 10 tak lari. Tapi kalau album tak cabut kanak-kanak, kita ada 7 album lah. 7 album maknanya kita ada lebih kurang dalam 70 lebih lagu. Termasuk lagu bonus. Itu banyak tu bang. Banyak. Jadi bersama Pak Yan dengan Abang Hamdan hanya sebelum dan sesudah. Yang the restnya Apik dengan Yasin. Ada yang Apik ada, ada yang Yasin ada. Cakap pasal lagu bang, ni ada orang komposkan atau you all yang rakam? Okey, dia sebenarnya kalau kita nak buat dulu lah, bila kita nak buat album ni, kita akan panggil komposer untuk menerbitkan album senario. Itu TV3 lah. Dia akan panggil komposer, macam contohnya Azmi paling banyak buat lagu-lagu senario. So daripada situ Azmi akan buat lagu, tapi kita cakap dengan Azmi, lirik kita orang nak buat. So lirik ditulis oleh senario sendiri. So mostly lirik korang yang buat lah. Betul, sebab biarlah dia rampas harta daripada segi lagu, kita rampas daripada segi lirik. Sebab kalau kita buat lirik, kita pun dapat duit. Betul lah. Dari MNCP. Faham? Jadi janganlah disapu dua-dua. Walaupun dalam pepatah Melayu berkatakan orang tamak selalu untung, bagilah sikit. Betul lah. Dulu orang tamak selalu rugi. Tak, sekarang orang tamak selalu untung, bos. Selalu untung, bos. Saya rasa itu is a good point tau. Correct. Tetapi nak buat lirik tu bang, alah senang je. Yang paling penting melodi.
Bila contohnya Azmi bukan deng kan. Okey, saya pun tulis, mari tunggang motor ramai jalan-jalan pergi tepi pantai, nampak awet, maka minta sikit dia beri satu dan. Aku tanya dia, itu dia. Benda tu secara spontan. Yang penting apa nak buat? Okey, nak cerita pasal motor. Okey, sebelum kita pergi naik motor ramai kita cerita sikit, dia tengah bercinta sikit. Itu je bos. Mesti ada, tapi dia bercerita lah. Tapi itulah saya cakap, benda tu gifted. Kalau you ada gifted, laju you tulis. Motor Kapcai saya buat, saya tulis lagu Motor Kapcai yang Lam Pepet nyanyi tu. Saya rasa tak sampai 10 minit dah siap. Laju saya tulis, laju tulis. So kebanyakan lagu abang yang tulis lirik lah. Kebanyakan lah. Tapi ada juga yang bersama, ada juga yang saya seorang. Sebenarnya senario punya lagu ni banyak lah. Saya rasa awak pun tak pernah dengar lagi album Kereta Piang. Awak kalau tengok dia, awak boleh search, awak tengok kan banyak sangat lagu-lagu yang senario punya lagu ni, lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu berunsur nasihat. Sebab tu setiap sekali penyampaian senario dalam bentuk lagu, semua ada nasihat. Ada message. Ada message yang tertentu. Okay guys, one of our sponsors for today's episode is 786. It's a merchandise punya company lah. So kalau korang tengah tengok sekarang ni hoodies yang aku dengan Lee tengah pakai ni is 786 punya produk lah. Okay, so it's a new merchandise company. Diorang belum ada banyak produk. Baru diorang recently diorang baru release this 3 different designs of hoodies. So diorang punya konsep ni 786 ni is a blend of pop culture dengan Islamic inspiration. So maksudnya apa tau? Macam for example baju yang aku tengah pakai ni, kalau korang tengok dia macam Friends punya logo. Macam Friends logo kan, tapi dia tukar word salam. Macam kau punya yang kau tengah pakai, dia macam gym punya style. Push your limit, tapi kat bawah ada sabar. Style lah. So they have these 2 designs plus another one. Kalau korang tengah tengok yang depan ni kan, dia punya merchandise it comes in this bag. Actually very baik macam quality dia. And then dekat dalam ada dengan hang tag sekali. Kau tahu apa dia punya most important of all? Dia punya kain in our humid weather, dia tak rasa panas. Betul, syok. Kau faham tak? Aku ada a few hoodie yang aku beli, memang kalau kau pakai sometimes kalau aircon tak kuat pun kau panas. Berpeluh lah, ya betul. Kau akan rasa berpeluh. Ni rasa memang dia punya comfort level dia very nice. Aku rasa comfort level dia out of 10 aku boleh bagi 16. Aku rasa 8 lah. 16 kan dia out of 10. Out of 10. Okay, sorry. Alright, so kalau korang interested, you guys can follow them dulu. They are coming out with many more merchandise, topi lah, t-shirt lah, tudung and stuff like that. And dia kira plus size friendly. So it comes from XS, from S to all the way to 3XL. Aku pakai pun kira longgar tau. 3XL. So kau pakai apa size? Ni 2XL ni. 2XL aku pakai muat. Selalunya kalau aku beli baju, selalu aku akan go for the bigger size pasal susah nak dapat yang comfort kan. Ini kira aku go one size below. Alright, so if you guys are interested, kalau korang support them lah So go to, kalau korang tengok kat bawah ni ada orang punya Instagram, ada orang punya TikTok. They are selling it via the yellow bag on TikTok. So support them, follow them, and when you make your purchase, jangan lupa screenshot, share dekat Instagram, share dengan kita, tag orang sekali. By the way Feroz, aku pun ada satu of aku punya customer. Dia beli because dia nampak aku pakai one of aku punya content ads. Aku pakai this jacket. So tanya dia beli kat mana. So he went into TikTok and bought. Oh, is it? So dia beli nari 2 hari sampai. 2 hari sampai. Yes, correct. Dia also mention lah within 2 days. So diorang akan dapat order. Anytime you order before 6 PM, diorang akan deliver within the next 2 days. Alright, so don't forget to follow them. If you place an order, jangan lupa tag kita orang dan tag diorang sekali on social media. Okay, alright. Now back to the episode. Even saya kalau sampai sekarang, kalau paling favourite lagu yang Pak Yan nyanyi, Duhai, sayangku oi, betul. Anja kalau Wahid sayangku oi. Yang Pak Yan nyanyi tu anja betul. Tapi anja tu kalau awak faham lirik dia tu sebenarnya dia sayang kat bini dia. Tapi kalau bini dia tak menyayangi dia, itu yang dia cari lain. Betul. Tapi sebenarnya dalam lagu tu kita tak mengelakkan daripada
kita sebagai seorang lelaki ni kalau boleh tu setia pada yang satu. Kalau you rasa you tak mampu, better don't. Better jangan. Kalau you buat juga, you akan jerat diri you. Macam tu lah. Itulah message. Itu yang masuk Message pada dia. apa tu abang? Dah tu soalan. Tapi kalau kau nak apa salahnya? Apa dia? Betul. Abang repeat bang. Repeat. Apa dia? Saya yang Tak, ujung. ini kadang-kadang dorang. Bukan abang. Masyarakat umum. Betul bukan abang. Abang cakap ni, abang dekat yelah dekat Lempak Bapak ni, podcast ni. Abang bukan datang seorang, abang datang dengan bini abang. Oh, ya ke? Yang ujung tu kalau semua orang tak nampak lah, tapi itu adalah bini abang yang pertama sebab abang tak kahwin nombor 2. Yalah. Yang pertama je lah. tak apa. Kita reda lah. Buat yang Tapi- pertama. Macam sedih. Tak ada. Tak ada. Gembira. Suka. Okey lah bang. Kita ambil luang ni, masa ni untuk abang berterus terang lah apa masalah ke apa abang nak cakap. Nak Pasal abang curhatkan ni ke abang kat apa belakang ke. tu kan. Kau dah main personal. Tak, sorry. Tak. Benda tu tak ada. Semua Tak, dia okey. Dia terima seadanya. Habis lah bang. Okay. Dia okey. So bila abang buat lirik tu, bila nak bagi lagu tu penyanyi tu, so kita pun nak sesuaikan dengan penyanyi lah maksudnya. Macam abang cakap Motor Kapcai. Ya. Bila abang pilih Abang Lan, saya tak boleh imagine orang lain nyanyi lagu tu. Okey, Motor Kapcai ni kenapa kita panggil Lan nyanyi lagu tu as a lead? Sebab dia Yang pernah bawa kita- motor Kapcai. Tak, yang kita ni dekat Kan. belakang. Okey. Kita dekat naik motor ramai. Tak ada, kita kat belakang. Tapi lead dia. Sebab dia boleh bunyi trompet. Okey. Dia boleh bunyi motor, bunyi apa. Itu kekuatan Lan Pepet. Alhamdulillah, lagu tu boom. Lagu tu meletup. Begitu juga dengan Apik. Kenapa kita buat lagu Arab untuk dia? Jangan anda meminum arak. Arak itu syaitan yang punya. Kalau anda minum nanti syaitan nak minum air apa? Air kelapa. Sebab Apik ni dia boleh Lenggok-lenggok. Arab sikit lah. Dia macam gitu lah. Sama Jadi juga saya rasa cari tapak pun Abang Yasin dengan Abang. betul. Cari tapak ni pun Apik. kita rasa Yasin dia sesuai dengan suara dia. Sebab saya rasa dia pun adalah adik bungsu yang paling bungsu dalam senario. Dan lagu itu kena memerlukan energi yang luar biasa. Jadi pada saya Yasin ini dia memang sesuai dengan lagu tu. Cari tapak Ya. Itu favourite kita sebenarnya, cari tapak. Saya banyak kalau awak dengar saya nyanyi semua lagu Zapin. Betul. Macam Zapin musik macam buah ceri penuh setalam. Itu semua saya punya kerja. Sebab kita ni akan main lenggok tu dan yang lain akan backup. Cuma Abang Lan ni tak boleh kasih banyak sangat lagu abang kan. Dia kalau banyak sangat lagu bukan dia takut dia lupa. Lagu kadang-kadang lagu Motor Kapcai lagu sendiri pun dia lupa. Lan, ni macam kau tak masuk ni Lan. Yang mana tu? Boleh nampak Abang Lan ni kira memang pergi je lah tapi- Paling susah jaga. Dia legend. Okey, bang. Okey bang, apa ni ada soalan lagi. Okey. Ini agak sensitif nak cakap sensitif. Kira kita dah berbual pasal benda-benda lama kan. Okey. Ni kita berbual pasal sekarang lah, zaman Okey. sekarang. Okey. Apa perubahan yang Abang Azli nampak lawak dulu dengan lawak sekarang? Apa perubahan yang Abang Azli sendiri nampak lah? Okey lah, sebenarnya makin ramai pelawak dalam dunia seni ni makin ceria. Cuma bezanya pelawak dulu dengan pelawak sekarang. Pelawak dulu ni dia berlawak betul-betul. Okey. Dia akan berkarya tidak menyentuh orang. Dia akan betul-betul dia berkarya. Begitu juga sampai dia on stage, sampai dia apa, dia akan pelawak-pelawak sekarang ni bukan tak bagus. Diorang pun talented, tapi biarlah kalau orang tu kurang bahan orang. Okey. Ni kadang-kadang bila dia buat, dia bahan sama dia. Bila dia bahan sama dia, kita kena sebab itu senario dia mengamalkan kalau dia tulis skrip, kalau dia buat suatu cerita ni, dia mesti ada unsur nasihat. Okey. Ada message. Ada message itu. Tapi kalau kita main, kita asyik bahan dia dekat pentah pun gitu semua. Jadi kat mana message yang kita sampaikan kepada mungkin dia? nampak macam tak sihat gitu. Betul, sebab pelawak ni ikon tau. Okey. Jadi bila waktu kau tengok tak tadi tu senario buat macam mana tu, kau kena tengok betul-betul. Sebab tu cakap jangan merempik. Kalau kau merempik kau kena hangus tu. Tapi tu yang kita paparkan dalam sitcom. Jadi sekurang-kurangnya budak yang nak berlumba tu, ya Allah. Yalah, aku pun nak kena jaga hati mak bapak aku kan. Banyak yang besar aku, janganlah bila aku dapat tariuk kesian orang tua aku. Macam itu. Jadi dia masuk. Jadi sebab tu saya cakap kalau nak buat cerita tu, biarlah kita buat cerita supaya orang boleh makan dalam apa yang kita cakap. Dia bukan macam setakat
melawak je tau. Dia ada kasih pengajaran. Betul kan? Kena ada isi lah. Macam bila abang bercakap kan. Sekurang-kurangnya awak mendengar. Which Abang Azli mungkin nak Which sampaikan cater lah. yang Bukan tu wish. bukan Tu wish. Wish Wish tu macam Maksud saya yang Abang Azli nak sampaikan, mungkin sekarang punya lawak mungkin ada kekurangan dari situ. Mungkin pada saya lah kasih mesej dia kurang lah. pada saya dia lebih pada bahan sama dua orang lah. Pada saya kalau kita nak macam pada saya banyak atau sitcom yang hebat-hebat dekat dalam Malaysia ni, termasuk Singapura lah. Pada saya kita kena fokus benda tu lawak, tetapi orang yang menonton tu bila balik, ya Allah, dah lah lawak, dia bagi pula nasihat kat kita. Itu yang kita nak. Jangan dia bila dia bawa apa tadi tu, dia asyik dengar sama-sama dia je bahan. Kan nak suruh kita gelak kerana bahan dengan kawan. Janganlah. Apa pendapat abang tentang punchline? Macam dulu waktu abang senario semua kan, ada tak korang pecah kepala untuk fikir nak buat punchline? Punchline tu dia akan datang di dalam secara spontan. Oh, spontan. Mengikut kehendak skrip tu, dan kita tak pernah mintakan kepada Punch Gundalan. Oh, memang dari dulu dah memang ada punchline lah. Ni Punch Gundalan mana pula? Tak, Punch Gundalan tu dia coach badminton. Okey. Kita tak pernah minta punchline tu pada dia. Bukan. Salah tafsir ni. Tak. Maksud saya kita ni kalau kita nak dia datang punchline tu, dia akan datang kepada skrip tu, ataupun dia datang semasa kita buat show di pentas yang besar. Dia datang semula jadi. Okey. Dan kita tak pernah minta tu punchline tu daripada Punch Gunalan. Tak pernah. Itu maksud saya. Kau tengah apa? Saya google je bang. Punch Gunalan. Punch Gunalan. Dia dapat free airtime tu. Kalau orang nak cari tapi dia pun dah bersara dah. Kalau orang nak cari badminton coach, boleh google lah. Dia macam kalau punchline tu kalau kita tengok macam Tan Sri Piramli. Kenapa dia boleh gelak sakan? Dia Jess, apa dia Den? Rumah yang kau cakap tu ada lagi tak? Ada. Besar tak Jess? Besar tak besar lah, boleh lah memuat kita 3 orang. Itu. Kan? Tapi punch dia tu akan datang kemudian. Maknanya kubur tadi tu. Itu yang Piramli, Allah Tan Sri Piramli tu gelak sakan. Begitu juga senario. Senario dia macam tu lah. Dia akan punch dia akan datang masa situ. Awak salah cakap je, kat situ punch dia akan datang. Satu perbezaan. Aku go Satu perbezaan bila saya tengok lawak dulu dengan lawak sekarang. For example lah bang dulu diorang bila melawak, bila benda tu punchline, diorang tak lepaskan ketawa dalam set. Maksudnya cuba sedaya upaya untuk tahan ketawa tu antara sesama sendiri. Tapi sekarang dia melepaskan. Maksudnya jadi macam mana abang ramai-ramai boleh to maintain tu. Tapi kadang-kadang bila punchline tu dia datang secara spontan, kadang-kadang kita pun gelak juga. Tapi kita tak gelak all the way. Kita cuba kontrol lah. Tapi sekarang ni dia orang main keluarkan je. Dia main keluarkan, dia nak gelak, dia gelak betul-betul kan. Tapi pada saya yalah, benda tak boleh kawal, benda tak boleh tahan, nak gelak buat macam mana. Tetapi jangan sampai kita memakan masa. Sebab kita ada time frame kita. Macam tadi abang Lan dah duduk sebelah director je dah 40 minit gelak. Tapi sekurang-kurangnya itu movie. Yalah. Masuk bila sitcom. Live sitcom. Live audience. Senario pernah mengambil seorang guest artis. Apabila senario belum keluar, guest tu keluar dulu. Guest tu keluar dulu. Memang dalam cerita tu dia kena keluar sebab dia coach. Dia mengajar kita orang cara bermain bola sepak. Punch Gunalan Bukan. Check dia. Salah. Jadi memisai tu. Bukan. Itu sarjan. Itu sarjan. Bukan. Ini salah satu daripada peserta sinaran jugalah. Dia menjadi satu coach dekat situ. Jadi senario ni as a player. Ada orang dia ni coach. Jadi dia coach ni cakap, mana ni? Kata nak berlatih bola lah tapi lambat datang ni. Dia membebel seorang. Itu sebenarnya ayat dia. Dia masuk-masuk, dia lebih kurang dalam dekat 3 minit dia diam kat set. Alamak. Dia tak bercakap. Last kali dia bunyi suara dia. Assalamualaikum. Saya punya dialog apa? Jadi kita dekat belakang pecah-pecah buat gelak. Sampai kita cakap, Tunggu kita orang. Tanya mana budak-budak yang lain. Baru dia masuk. Sebab itu bahayanya kalau kita buat sitcom. Kalau live recording,
kita lupakan bab tu. Dan dia tu pula ialah kali pertama jadi guest. Bila dia dah lupa yang mula-mula, tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Bila kita dah masuk, dah jadi dah normal balik. Dah normal lah. Bila masuk tengah, sepatutnya masuk tengah, senario dah ada ni. Kita dah ada gelanggang A dengan B ni. Dia pergi menutup. Coach, awalnya nak habis. Ada lagi ke yang tertinggal? Ada benda-benda macam itu tau. Benda-benda macam itu. Dah akhirnya nak kena jaga sebab bila kita baca skrip ni kan semua berdialog lah. Lee berdialog, semua berdialog. Kadang-kadang kita kalau kita tak dapat mamah skrip tu dalam kita punya akal kita, itu yang buat kita lost. Kat mana kita nak pergi. Sitcom tapi tu pun boleh jadi kelakar. Betul lah. Tapi kalau sitcom bang, nak skrip tu kan ambil masa lama bang, nak digest tu. Okey, senario ni apa nama ni, kalau kita nak buat recording katakan malam ni. Malam ni kita punya recording ni. Senario akan datang semalam, kita script reading. Okey, maknanya semalam kita script reading lah. Okey, semua dah script reading. Besok kita datang, kita baca lagi sekali. Baca lagi sekali, fahamkan cerita. Okey. Masuk dalam set, kita buat plotting. Buat plotting, masih lagi pegang skrip. Masih lagi. Itu tak ada masalah. Pasal kamera nak capture mana. Dia ada 2 shot, dia ada single shot, dia ada 3 shot, apa semua tu okey. Kan? Malam tu recording. Itu kelebihan senario. Maknanya sehari awak baca skrip, besok recording. Tak ada rehearse semua, tak ada. Sebab itu kita pernah panggil salah satu daripada pelawak Singapore. Dia cakap, kau orang ni semua crazy. Aku sendiri rehearsal dekat Singapore 7-8 hari. Siapa dia? Gamit Singh. Puan Cukang. Senario pernah berlakon dengan Puan Cukang. Betul ada. Sebab itu senario cakap, kenapa kena rehearsal sampai seminggu lebih? Senario kena duduk dekat Singapura seminggu lebih, bos. Semata-mata dialog aku satu. Betul lah, Puan Cukang sekejap je kan senario. Sekejap je. Saya punya dialog masa Puan Cukang tu, bos, ini pipe mana mau taruh? Itu saja. Hari-hari seminggu ulang dialog yang sama. Nak menyampah. Ini pipe mana mau taruh, bos? Baru ini pipe mana mau taruh, break pula makan. Jadi bila dia pergi ke sana untuk kita offer dia berlakon senario punya sitcom, okey, kau baca skrip ni, malam ni kita recording. Dia pun culture shock kali. Gamit Singh. Ayo. You guys are crazy lah. Crazy lah. Baca ni hari malam recording. Gila tu. Ayo, tak ada ni. Tak ada. Walaupun the first live sitcom pun sama. Sama. Wow. Sebab tu kalau you nak tengok, sebab itu kalau awak ada masa, ini semua orang tahulah bahawa senario akan beraksi di pentas panggung bangsawan, teater yang dia beri tajuk Mimpi Sultan. Sampai sekarang kita tak rehearsal. Bila kita nak buat pementasan tu 28 hari bulan 6. Bulan depan. Senario sibuk. Semua sibuk. So masa ni kita rehearsal. Hari tu juga lah. Kita akan rehearsal 27, 28 kita shoot. Kau ni. Sebab itu yang jadi guest misteri Mimpi Sultan ni. Bang, nyanyi saya ni bang. Betul lah. Bang, abang nak cakap apa ni? Tengoklah apa mulut yang terkeluar. Dia mulut macam gitu. Itu dia senario. Tapi bila saya dengan Lee, contohnya kita ni satu grup lah. Bila kita ni satu grup, satu kumpulan kita ni kan, saya dah tahu apa Lee nak cakap, apa orang cakap, apa dia cakap. Tengok mulut saya dah tahu dah. Sebab tu saya boleh masuk. Tapi kalau orang baru, macam mana permainan diorang itu yang susah. Chemistry lah bang. Chemistry. Bang, Okay guys, for one of the sponsors for this episode is of course barang kita sendiri, produk kita sendiri, which is Saranghe Serum. Okay, so serum ni yang of course if you all know is the original product daripada Syuk Saha, which is dia
sekarang kira officially Lepak Bapak punya produk lah. Yeah. Okay, so for those of you guys who have issues with dry skin, benda ni actually best gila. I've used this, my wife has used this, some of my family members also have used this, and then kita pun ada banyak actually review daripada klien-klien, customer yang dah pernah beli produk ni. It works really well, pakai daily, satu hari pagi, satu hari malam, and also kalau korang ada anak-anak ataupun family members yang ada masalah eczema, this really helps lah. This really helps because dia bukan cakap yang benda ni akan cure eczema, tapi because it helps to moisturize the skin. Jadi bila gatal-gatal tu apa ni semua dia sangat kurang. And kalau korang tengok, kita pernah review one of our members, Wan Lepak Bapak, who actually has eczema on his hand, which at that point of time kita dah spread out lah. Dah spread out. Jadi bila dia start pakai benda ni, sekarang dia dah dekat sini. Dah tinggal sikit je. Dah berkurang guys. So if you guys want to purchase sarang hair serum, benda ni is available on our TikTok, Lepak Bapak punya TikTok. Is inside the yellow bag. You can place the orders there, and dalam 1-2 hari dia akan sampai kat rumah. And lagi satu apa tau, kalau korang dengar skincare je, korang fikir perempuan tak, lelaki pun boleh pakai guys. This really helps because macam aku ada masalah macam kulit nampak macam sakit lah orang cakap. Kusam orang kata kusam, nampak macam sakit kan. So this really helps. Tapi kau tak sakit Tak sakit. Okay. Baru cakap tu batuk. Then for example eye bags. Yes. This also helps. So if you guys are interested, of course at the same time bila korang support kita, dengan beli benda ni pun korang support Lepak Bapak juga. So any of our sponsors of course, jangan lupa kalau korang interested to get the sarang hair serum, to keep our episode going lah. Betul. Visit our TikTok. Alright, now back to the episode. Bye-bye. Kita main emosi sikit. Kita main emosi. Nak tanya pasal belum lagi bang. Baru-baru ni kita pun kita semua tahulah kita semua baru kehilangan salah satu anggota daripada senario. Kita just nak tahulah kira macam apa perasaan abang masa tu dengan kumpulan semua sekali sama. Apa impact dia bila berita tu disampaikan kepada abang sendiri? Yang pertama sekali Al-Fatihah untuk arwah Hamdan yang telah pergi meninggalkan senario dan kita semua. Kita kehilangan seorang pemata. Mata tu senario berada di JB untuk showcase senario. Dan dia sampai sehari sebelum start show. Kami bergurau, kami gelak sakan, makan bersama. Tiba-tiba besoknya dia telefon, dia cakap dia tak boleh beraksi, dia sakit. So kita cakap dengan dia, tak apa, kau rehat. Kau rehat secukupnya, malam kita perform. Tempat kau ambil, tak ada masalah. Kemudian petang tu kita dapat kabar berita dia dikejarkan ke ICU. So masa tu kami senario ni tak tenteram nak buat persembahan, sebab memikirkan sahabat yang lama bersama dengan kami. Tapi walau macam mana pun, sebab orang dah beli tiket, so kita kena teruskan juga kita punya persembahan. Selepas habis tu kami bergegas ke hospital. Rasa kecewa tak dapat tengok, sebab dia dalam bilik ICU. Bila dalam bilik ICU ni memang semua orang tak boleh tengok. So esok pagi kami dipahamkan dan dapat berita daripada isterinya mengatakan dia ditidurkan. Saya cakap, ya Allah. Sebab saya terlalu sayang kat dia, sebab dia ni adalah sparring saya dalam sitcom. Dia terlalu banyak sparring dengan saya tak boleh lupakan, kerana kalau dia tak killer, saya killer. Sebab saya sparring bersama dengan dia. Kami main memang banyak bersama. Walaupun kita ramai anggota, tapi paling kuat sekali saya dengan dia lah. Apabila dia mengembuskan nafas yang terakhir, masih lagi tidak percaya yang dia tak ada lagi dekat muka bumi ni. Tapi Allah lebih sayang kat dia. Dan saya rasa itulah satu pengalaman yang tak boleh senario lupakan, di mana sehari sebelum tu dia sempat bergurau dengan kami. Maknanya percaturan Allah tu adalah amat hebat. Maknanya dia nak jumpa ke semua anggota senario. Jadi dapatlah dia berborak, dapatlah dia bergurau, dapatlah dia ketawa, dapatlah dia makan bersama. Sampailah keesokan harinya kami tak akan dapat berjumpa dengan dia lagi. Allah. Lagi sekali lah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Okay bang, kita of course nak ucapkan ribuan terima kasih kepada abang kerana sudi datang ke studio kami. Tapi sebelum kita akhiri ni, nombor satu of course kita selalunya akan rekod satu lagu lah kan. Jadi seperti yang tadi kita pun ada bincang juga tentang lagu, nak bawa lagu yang macam mana. Tapi since kita pun dah berbual pasal arwahnya, mungkin paling baik sekali kita nyanyi salah satu lagu yang arwahnya yang kira lead lah, untuk dia lah kan, insyaAllah. Tapi sebelum tu, last sekali, untuk orang-orang macam kita, untuk orang-orang yang baru nak berkecimpung dalam this industry, baru sangat, pelawak-pelawak yang baru ke, mungkin abang boleh mungkin satu nasihat yang abang boleh bagi kepada diorang. Pada saya satu je lah, untuk menjadi seorang pelawak yang hebat, menjadi seorang pelawak yang dikagumi, menjadi seorang pelawak yang dihormati. Pada saya yang paling penting sekali itu, yang pertama, jangan sombong dengan orang. Kemudian keluarkanlah ayat-ayat yang kalau boleh itu tidak menyinggung perasaan orang. Dan ketiganya, berlawaklah secara profesional. Dan mudah-mudahan dengan karya-karya kita yang hebat tu, dapatlah kita ni sebagai pelawak membuat satu cerita yang boleh menyedarkan masyarakat. Dan daripada situ dia tahu bahawa pelawak-pelawak dia adalah insan-insan yang hebat. Daripada saya itu. Okay. Nasihat yang baik. Okay. On behalf of kita dekat Lepak Bapak, kita nak ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih abang. Terima kasih bang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Lepak Bapak yang sudi mengundang saya. Walaupun hari ni Syuk tak ada. Syuk terima kasih kerana disebabkan Syuk lah maka saya dapat hadir ke Lepak Bapak. Terima kasih kepada Lee, sahabat-sahabat saya yang saya kasihi, yang sudi mengundang saya Lepak Bapak. Dan jangan serik, insyaAllah mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Dan kali ini permintaan saya kalau boleh tunaikan, Lepak Bapak ni saya rasa salah satu podcast kalau ini berjaya, maknanya Lepak Bapak lah orang yang pertama berjaya membawa ke semua anggota senario. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Setakat ni belum ada lagi. Tapi kalau misalnya kata Lepak Bapak ni berjaya, maknanya Lepak Bapak ni adalah podcast yang pertama yang berjaya bawa ke semua anggota. Amin. Amin. Kalau tahu ianya menjadi kenyataan. Lagi 5 kursi. Maksudnya semua sekali jalan. Tapi kena jaga-jaga. Saya ada suggestion. Saya ada satu suggestion. Bila datang tu, episod tu, kita semua kat belakang. Korang lah berbual. Itu baru best. Boleh lah bang. Kalau tak kita duduk bawah lah. Aku rasa kalau dah satu grup kat sini, aku tak nak berbual. Aku nak dengar. Tapi sebenarnya podcast ni bukannya semestinya kita akan duduk di atas kursi ni saja. Contohnya benda ni santai. Betul. Contohnya kita ni pilihlah siapa yang nak duduk kat atas. Yang lain dia boleh berborak sambil berbaring. Betul. Kita santai-santai, tetapi apa yang kita nak cuba paparkan dengan soalan-soalan itu dapat kita sampaikan dan dapat kita menjawab dengan kadar yang betul lah. InsyaAllah. Excited bang. Kau uruskan. Okay. Satu-satu. Boleh. Patut sekarang telefon. Diam. Patut tutup tau. Kau ada soalan lagi kan? Aku ada soalan last. Apa dia? Kalau dalam gini je kau. Kak, podcast aku juga tau. Yalah. Okay, silakan. Kita lah. Bang, kita gini bang. Kita semua daripada menengah satu bang, kawan. Betul lah. Dapat macam akrab betul ni. Tu pasal kadang menyampah ada, sayang ada. Yalah. Tapi lebih menyampah. Betul. Selalunya menyampah. Selalunya. Lagi-lagi yang dini bang. Ada projek yang ataupun ada plan tak bang untuk kembali ke Singapura? Senario lah. Okey, sebenarnya senario memang kalau nak ikutkan jadual yang telah disusunkan oleh manager kami, bulan 7 ni big concert senario live in Singapore. Okey. Tapi memandangkan kekangan tu, diorang minta kita tunda. Okey. Apa nama yang kita nak buat tu konsert tu dekat Star apa Star Theatre. Nak ikutkan dah nak start dah. Tapi oleh kerana sikit ada masalah, adalah ada isu dia lah. Bukan as a major sangat, as a minor punya. Jadi diorang cakap tak apa, kita cuba buat masa yang sesuai lah. Kemudian rangka senario ni banyak sebenarnya. Kita ada big concert live at Stadium Merdeka. Kita ada tour. Kita ada tour konsert, termasuklah lagi sekali kita akan pergi ke Singapura, Brunei, Indonesia. So yang itu dalam perancangan. Dan yang buat yang bawa kami ni, organizer yang bawa kami ni, yang buat konsert Ella. So dia yang bawa ni, Ella baru habis buat konsert, senario nak masuk sekarang ni. So harap-harap ianya menjadi kenyataan dan
Daripada situ dah dapatlah senario Melepaskan Rindu bersama-sama peminat-peminat senario yang merindui dengan gelagat senario. Yang best sekali konsert tu, dia bergerak, siap ada pentas, siap ada sketsa, dan kita panggil guest artis yang pernah bersama dengan senario seperti Albador, Raja Zura, ramai. Ramai. Kalau di Singapura nanti kita akan panggil juga pelawak-pelawak yang pernah bersama dengan Singapura. Legend ni bang. So yang itu satu konsep pada saya yang saya senario sendiri pun tak boleh nak fikir, tapi penganjur boleh fikir benda tu. Dan kita rasa sangat-sangat bertuah, appreciate sangat, dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Okay, tajuk lagu bang. Tajuk lagu apa bang? Apa tajuk lagu bang? Tajuk lagu. Semestinya bukan lagu kebangsaan lah. Memang tak payahlah. Tak payah. Dia lagu kita kalau nak nyanyi ni mesti lagu arwah, lagu kenangan yang arwah pernah sampaikan bersama dengan senario saya. Ialah kalau saya boleh menyanyi lah lagu beliau tu yang diberi nama Cinta Berkarat. Cinta Berkarat. Okey bang, terima kasih bang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi datang daripada jauh bang, datang tu. Dan doakan kita juga lepak bapak supaya sentiasa berjaya. Semoga lepak bapak terus maju, terus Amin. maju. Terima kasih bang. Okay guys, thank you so much semua. We'll meet again. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Lepak bapak. Lepak bapak. Lepak mana? Lepak bapak.